Pada hari ini dalam tahun 1968, sidang pertahanan 5 negara yang membabitkan Malaysia, Singapura, Britain, New Zealand dan Switzerland diadakan di Wisma Putra, Kuala Lumpur. Persidangan ini membincangkan mengenai bantuan ketenteraan kepada Malaysia selepas Britain secara rasmi mengundurkan semua tenteranya dari Malaysia pada tahun 1971. Pada persidangan ini, Malaysia diwakili oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Tun Tan Siew Sin, Menteri Keuangan. Antara perkara yang dipersetujui pada rundingan ini ialah kelima-lima negara bersetuju bahawa keselamatan di kawasan ini amat penting dan satu bentuk pertahanan yang kuat harus diwujudkan. Britain setuju memberikan pangkalan-pangkalan tenteranya yang ada di Malaysia kepada Malaysia, serta Malaysia dan Singapura bersetuju bahawa kekuatan pertahanan mereka tidak boleh dipisahkan.